Part 2. Sakit tu. Asah malu. Hitam tak pernah biadab. Mak dia tak ajar. Kopi nama aku tapi. Nak makan je kena. Patut gemuk. Cepat aku potong dulu hang. Yolah nak aku koyak pula tu. Lembab. Boleh naik. Bila nyawa kau nak tumbuh ni? Cepat tu. Kau diam lah makcik. Cepat sikit lah. Dah sekebuk. Kebuk ni cepat sikit lah. Orang tua aku tak pernah cakap lembab dah ni. Kita ni pun kau tak nampak. Mak tua aku. Mak aku bila tu. Mak aku tak pernah cakap lambat tau. Mak lelaki. Apa lelaki? Jahat tu lelaki-lelaki sekalian. Tak tidur dengan kita tu. Apa yang bodohnya? Ha tu. Tidur bodoh. Dah tinggal denggesan sekemudian. Aduh. Apa khabar makcik dia? Mana? Khabar semua? Cukup lu. Bangun. Bangun. Sedap ni. Kasih tu maklum. Kasih tu makcik. Dari dia aku jadi kawan hang. Tak aku dah mati dah. Aku terperlukan makanan ni. Untuk tumbuh itu. Bukan darah. Itu kecil. Waduh, bohong. Satu. Empat. 1, 2, 3, 4. Lepas tu tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana aku main?
Kenapa kau pegang? Oh. Oh. Bisa lantai 2 pun jadi. Tahu ya. Buka. Buka. Kenapa makcik kau mungkin betul ke bawah tu? Aduh. Makcik apa jadi? Cepat hang lah. Sebut apa tu? Aduh. Pakai otak sikit. Okay, come on. Sampai riwayat kita. Masuk ni. Sarah, masuk. Cepat. Fast. Sarah. Alah, mati macam kes hari tu ke? Tengok mak kau terhempar batu tu. Cepat lari. Cepat lari. Wih. Monster. Kau dia aku balik otak hang. Otak aku balik belah sana ah. Kau ni satu. Dia satu-satu orang balik. Aku balik otak hang pergi kat laut sungai. Ha main dah tak betul. Ha masuk kat sini. Takut. Aduh peti menyamai pula. Aku balik peti pergi kat rumah monster tu. Rumah biar rumah dia berkecoh-kecoh kan tu. Naik lantai 2 weh. Aku dah kata dah ni. Aku Sarah. Aku dah. Tidak lah. Laki-laki tu. Aku dah kata laki kita weh. Aku je. Sempat